Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe. Hey Dino, mana awak menyorok, ha? Keluarlah. Bella. Macam bau daging bakar lah. Sedapnya. Daging bakar? Macam mana boleh ada bau daging bakar kat sini? Tengok, kat sana ada cahaya. Ha? Memang terbaik. Saya yakin itu tentu budak-budak tadi. Bella. Ha? Garangnya. Cepat, kita mesti dapatkan dinosaur tu. Nampaknya semua suka dengan masakan saya ni. Ada satu lagi ni. Ada sesiapa nak? Awak dah makan banyak sangat tadi. Jadi yang ni saya punyalah. Saya punya. Dinosaur jenis apa ni? Hebat betul lah. Ini Carnotaurus. Carnotaurus, sejenis karnivor. Kepalanya ada 2 tanduk yang sama macam lembu. Wah, macam ni rupanya Carnotaurus. Yang tu jenis dinosaur apa pula? Itu bukan pero milik pemburu tu ke? Bella. Betul kata awak tu. Kami berdua ni pasukan pemburu dinosaur yang terkenal di dunia. Setakat ni tak ada seekor dinosaur pun yang pernah terlepas dari cengkaman kami. Awak berdua ni lagi. Kamu dah buat salah sebab tak ajak kami makan. Jadi kami akan hukum kamu berdua. Kami bagi 2 pilihan. 1, serahkan daging bakar tu. 2, serahkan dinosaur kamu. Kenapa pula? Sebab kami ni ialah pasukan pemburu. Kami tak akan serahkan apa-apa pada awak. Habislah. T-Rex tu masih tak baik lagi. Tak dapat berlawan. T-Rex, awak ke belakang. Dengar sini T-Rex, saya tahu awak handal tapi awak cedera jadi awak duduklah belakang dulu. Kalau awak kalah, awak akan kena tangkap. Tapi saya tak pasti kalau Terry boleh kalahkan mereka. Richie, jangan risau. Saya kan ada. Saya akan lindungi kita semua. Awak yakin ke, Howell? Jangan lupa, saya ni bukan aja pakar memasak. Kamu berdua dah habis bincang ke? Jadi kamu nak serahkan dengan baik atau kamu nak kami datang ambil? Kami takkan serah dinosaur kami pada awak. Tak payah susah-susah nak melawan kami. Buang masa aja. Saya rasa orang macam awak ni cuma tahu masak dan makan aja. Apa awak cakap? Awak pandai rendah pada saya? Serang! Berkio! Serang Tero tu! Hei budak! Saya akan kerjakan awak cukup-cukup. Samuel, kita serang serentak. Tak payah. Saya seorang pun dah cukup. Awak pergi tangkap dinosaur tu. Richie, baik awak keluarkan Terry sekarang supaya dia dapat lindungi T-Rex dan Carno. Baik. Awak tinggal kat sini. Saya akan bawa Terry pergi selamatkan dinosaur tadi. Toto! Mari pergi. Wah! Toto! Tero, kerjakan mereka! Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah, Tero! Lightning bertukar sekarang!
Brakio! Earthquake bertukar. Sekarang! Cepatkan evolusi! Pergi kalahkan teror tu. Power missile. Ha! Cepat serang semula. Meteor Spike. Jangan buang, Brakio. Ini masanya. Thunder Charge. Ha! Cepatnya. Macam mana dia boleh terlepas? Baru tunjuk sikit aja. Awak tengok ni. Lightning Storm! Hey, Brakio! Hati-hati dengan dia! Power Missile! Ah! Brakio! Cepat elak! Hei, Brakio! Kita bawa dia ke arah batu sana. Baik, Tero. Jaga-jaga. Bagus. Tolonglah bertahan, Brakio. Inilah peluang untuk kita. Serangan yang terakhir. Meteor Spike! Kuih Brakio! Tak sangka boleh kalah. Tak kisahlah. Kami masih ada Richie untuk lindungi Karno. Macam tu ke? Awak pasti ke yang Richie boleh tandingi Jack? Ayam juga yang berkesan. Dapat juga seekor lagi. Saya yakin lepas ni kita pasti akan dapat tangkap T-Rex tu pula. Tunggulah. Alamak, dia dah dapat tangkap Karno. Apa yang saya nak buat sekarang? Saya dah cakap, budak gemuk ni cuma tahu cara nak masak dan makan aja. Mari kita pergi. Pulangkan Karno tu balik. Howell, kita tak boleh biarkan mereka pergi. Jomlah, kejar mereka. Unggun api? Makanan? T-Rex boleh sembuh api. Howell boleh masak. Ya! Ini semua tentu kerja Richie dan Howell. Tapi banyak tapak kaki dinosaur. Ada sesuatu dah berlaku ke kat sini? Mata. Hilo!
Janganlah lari lagi. Kami bukan nak cederakan awak. Pola Kentus, dinosaur herbivore, mempunyai cengkerang dan duri di belakangnya. Hei, Pola. Awak janganlah keras kepala pula. Kalau awak ikut kami, awak pasti akan jadi dinosaur yang paling kuat. Berhenti, Pola. Kat belakang awak tu dah tak ada jalan. Berhenti! Papa! Dia ni lagi ke? Datang lagi musuh ketat awak ni. Memanglah, saya datang lagi. Awak dengan harap nak ambil dinosaur kalau saya di depan awak. Hai Pola, saya Carol. Awak ikut saya ya? Berhenti. Pola tu saya punya. Awak dah lupa ke yang awak pernah kalah di tangan saya sebelum ni? Itu pun nasib baik je. Kali ni saya akan pastikan awak malu di depan mereka ni. Kalah buat cara kalah. Janganlah buang masa saya. Main tempat lain. Saya sibuk. Saya tak ada masa nak lawan dengan awak. Ada banyak dinosaur herbivore tengah tunggu saya kat tempat ni. Bye. Awak ni. Hai, masa ni lah pula awak nak jatuh. Awak ni kan dah memalukan pasukan pemburu lah. Kalau tak dapat kalahkan awak, saya janji depan mereka, saya akan berhenti jadi pemburu. Hah? Awak ni biar betul. Jom lawan. Richie, awak yakin ke ini memang arah yang betul? Ya, saya yakin. Tengoklah pokok ni semua. Dia baru je ditumbangkan. Kita mesti cari mereka. Kalau kita tak halang mereka, habis semua dinosaur mereka tangkap. Dengar T-Rex, perlawanan lebih mencabar. Awak mesti bertenaga. Betul tu. Sekarang ni Brachio tengah berehat dalam telur naga dia. Apa kata kalau awak simpan T-Rex dalam telur semula? Betul juga tu. Apa kata kalau awak berehat dulu? Wah! Iyalah, kalau tak nak masuk pun tak apa. Ada benda bergerak. Jom kita pergi periksa. Tak ada apa-apa pun. Macam mana boleh ada lubang besar kat jalan ni? Richie, tengok ni. Budak-budak, kamu dah terkena ke? Padan muka. Ini adalah pemburu tu rupanya. Lebih baik awak menyerah kalah sekarang. Saya bagi 3 saat untuk lari. 1, 2. Saya tak main-main. Saya akan kalahkan awak. Kalau saya kalah, saya akan biarkan dia ikut awak. Betul ke awak boleh kalahkan dia? Awak nak saya tolong awak tak? Tak payah. Awak duduk je tepi. Tunggu dah lihat kehebatan saya. Pastikan jangan kalah lagi ya. Nanti malu 2 kali. Belagaknya. Tego, serang. Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah. Tego. Ladder Storm. Bertukar sekarang. Percepatkan evolusi. Storm Tego. Tracy, pergi. Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah, Tracy. Fearless. Bertukar sekarang.
Kali ni kami mesti menang. Kami tak boleh kalah di tangan budak perempuan ni. Jangan fikir-fikir lagi. Sekarang ni dah terlambat untuk awak menyesal. Kita akan mulakan sekarang. Serang dia! Dengar Storm Stego. Elak cepat. Kalau setakat lari aja, dia takkan boleh menang dengan Tracy. Dia bukan lari aja. Itu salah satu taktik lah. Ya ke? Dia boleh menang ke kalau lari aja? Awak kenakan saya je. Saya dah menang. Saya cuma nak bagi awak rasa seronok sikit. Tapi bukannya senang awak nak menang. Armor Cannon. Hurricane! Phantom Dart. Tracy! Dia dah kalah. Ya, Storm Stego saya. Kan saya dah cakap, bukan semudah tu lawan nak kalahkan Tracy saya. Apa-apa je lah. Sedia untuk menyerang. Phantom Dart. Tanda Tracy! Tahan serangan tu! Storm Stego. Gunakan Echo. Gunakan Echo. Saya dah menang. Akhirnya saya dah menang. Hey. Tracy! Macam mana boleh cuai sangat tadi? Awak tak boleh kalah. Cepatlah bangun. Kami dah berjaya kalahkan mereka. Bangganya saya. Saya lebih hebat dari dia. Samuel, pemburu dah pun menang. Pemburu memang hebat. Sudahlah. Kali ni saya bagi awak peluang. Lain kali, jangan harap nak menang. Tracy, jom pergi. Tracy, awak kenapa? Alamak, saya lupalah. Dia cuma boleh terima pujian, bukannya kritikan. Dengan sini ya, Tracy. Awak comel dan hebat. Saya tak kisah awak kalah hari ni. Sebab saya tahu mungkin kali ni awak rasa letih sangat. Saya yakin lain kali tentu awak akan menang. Awak janganlah sedih. Nah, makanlah pie strawberry awak ni. Papa. Papa. Hah? Oh, rupanya dinosaur suka kalau kita pujuk mereka baik-baik ya. Dinosaur yang sangat comel, dinosaur yang cantik manis, mari ikut saya. Mata. Mata. Tajamnya. Nasib baik saya tak dapat dinosaur tu. Kalau tak, saya pun akan terkena macam tu. Satu badan dia penuh dengan duri tajam. Kalah pun tak apalah. Apapun, Tracy juga yang terbaik. Papa. Pemburu, kali ni saya akan lepaskan kamu berdua. Jom, Tracy. Jalan cepat. Jom. Siapa yang nak tolong kita ni? Ada orang tak ke atas? Tolong selamatkan kami! Kita dah jerit sepanjang malam. Tapi satu bayang orang pun tak ada.
Tak guna punya pemburu. Kalau saya keluar nanti, saya kerjakan mereka cukup-cukup. Tapi masalahnya, bila kita akan dapat keluar dari sini? Hei, T-Rex. Sekarang ni kami berharap pada awak. Awak mesti keluarkan kami, boleh kan? T-Rex, ini untuk awak. Berusaha! Dah nak sampai dah, T-Rex. Alah, T-Rex. Lagi sikit je awak dah nak sampai. Cubalah panjat lagi. Tak apalah, kita suruh Brachio pula cuba. Mana? Brachio, leher awak kan panjang. Cuba colokkan ke atas tu. Tengok kalau ada sesiapa boleh tolong kita. Mana? Brachio, sikit je lagi. Mana? Archaeopteryx. Archaeopteryx, sejenis karnivor. Berbulu pelepah, paruhnya bergigi. Cantiklah, Archie boleh terbang. Penyelamat kita dah sampai. Cepatlah, Archie. Tolonglah selamatkan kami. Kenapa dia tengok kita lain macam? Takkan dia anggap yang kita ni makanan dia pula? Saya tahu. Hei, Archie. Awak nak biskut batu tak? Saya boleh bagi awak biskut ni, tapi awak kena buat perjanjian dengan kami. Sekarang ni, saya akan bagi awak biskut, lepas tu awak keluarkan kami. Terima kasih, Archie, sebab selamatkan kami. Awak tak apa-apa? Tak guna punya pemburu, saya akan cari awak sampai dapat. Kalau jumpa Richie dan Howard, saya yakin mereka tentu takkan terlepas. Macam ada bunyi suara orang je. Rasi, tolong saya cari. Macam ada bunyi suara Richie kat sana. Jom, kita pergi cari. Apa ni? Macam mana saya nak turun? Selamat datang dari pemburu. Pemburu, kalau berani keluarlah! Mana pula datang batu tu? Pelik betul kan? Hati-hati! Hello. Pemburu? Kami pasukan pemburu yang terkenal. Kami dah lama cari kamu berdua tapi tak jumpa. Kenapa pula kamu cari kami? Sebab kami nak tahu apa rasanya terperangkap dalam lubang semalaman. Itu tak kelakarlah. Kami buat lubang tu untuk tangkap dinosaur. Tak sangka pula kamu yang pergi masuk dalam lubang tu. Tak guna. Semata-mata nak tangkap dinosaur, kamu sanggup buat macam tu? Tak kisahlah tu. Apa yang pasti hari ni kami akan bawa lari Archie. Tak boleh. Archie dah susah payah selamatkan kami tadi. Jadi kami tak akan bagi dia pada awak. Kami pasukan pemburu. Tak ada dinosaur yang boleh terlepas dari genggaman kami. Sebelum ni, kami dah bagi peluang. Tapi kali ni jangan beranganlah. Howell, bersedia. Mari tewaskan mereka berdua. Baiklah. Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah. Brachio. Destroyer. Earthquake. Bertukar sekarang. Percepatkan evolusi. Sekarang giliran kami. Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah. Teo. Lightning. Stop. Bertukar sekarang. Percepatkan evolusi.
Awak memang sengaja cari nahas. Kalau sekali dah masuk jerat kami, awak takkan boleh terlepas lagi. Mari kalahkan mereka. Tunjukkan kehebatan kuasa kita. Lightning Storm! Hurricane! Huh? Mari mulakan serangan. Dragon Fireball! Hah! Mereka tak dapat bertahan dengan serangan kita. Richie, tak sangka pula kuasa pemburu tu sekuat ni. Tapi kita pun bukanlah lemah sangat. T-Rex! Hati-hati! Quick, Brachio! Pijak dia cepat! Hah? Quick, Brachio! Sekarang awak tentu dah tengok betapa hebatnya kuasa Storm Stego. Tak payah nak melawan sebab awak tentu akan kalah dengan kami. Cuba awak tengok T-Rex tu. Richie, macam mana ni? Habislah! Tempat ni sangat bahaya! Kita kena pergi dari sini. T-Rex! Bahaya! Cepat balik! Ya! Kali ni pemburulah yang menang. Dengar sini, Archie. Kat sana ada makanan. Ha! Archie dah pun buat kerja yang bagus. Yelah, memang padan dengan muka mereka. Awak dah selamat. Awak boleh pergi. Pergilah cepat. Powell, nampaknya Archie tak nak pergi. Saya dah tahu. Earthquake, pergi ambil dia. Memang hebat. Saya percaya tak lama lagi kita akan dapat lebih banyak dinosaur. Dan kita akan jadi pelatih yang sangat handal. Cerita seterusnya, Richie dan Howell telah menyelamatkan Carol di atas pokok. Ketika menyediakan makanan, mereka berebut seketul ayam pula. Jadi mereka perlu berlawan untuk dapatkannya. Mereka pun menunjukkan kehebatan kuasa masing-masing. Siapakah yang bakal menang dalam pertandingan itu dan berjaya dapatkan ayam itu? Akan datang perlawanan dino. Teruskan menonton. Ada banyak lagi episod dalam channel YouTube kami. Type Dino Trainers dan tekan butang subscribe.